Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Misteri Keluarga. Itu episod ke-24. So jom kita tonton. Dan dalam agama kita, kalau kita bahagikan orang, Allah akan bahagikan kita. Takkanlah usah sombong macam tu. Lain sangat beza antara sombong dengan kalau kita nak mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang mendatangkan dosa, Cik Man. Ustazah, takkanlah kita berbual dosa. Takkan. Bila lelaki dan perempuan berdua, yang ketiga tu syaitan, Cik Man. Istimewa, Ustazah. Ustazah sebenarnya tak percaya pada umur Ustazah je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waspada muka iman. Ketat juga Ustazah tu ni kan. Kenapa? Wait and see. Anda Lain macam je ayat wait and see iman tu. Dia macam dia nak try lagi. Dia takut jadi dia makin naik, dia makin level horny dia tu makin tinggi. Macam yang kita nampak, Iman masih lagi nak try Ustazah Furdah yang tak bernama. Tapi saya tahulah pelakon dia ialah Zila Jalil di sebalik Furdah tu, atau nama jolokan daripada Iman Ustazah tua. Tapi bagusnya Ustazah ni sebab dia tepis segala cubaan Iman, nak menggoda dia, nak menarik dia, takut jadi macam mangsa Ustazah yang sebelum ni lah. Ustazah kena kuat dengan kecundang. Hangin aku dengan Iman, okey. So ramai geram lah. Geram betul kan Iman ni. Ustazah kali ni Iman dia kuat, tak macam Ustazah yang mula cerita tu. Sebaik Ustazah tu cepat sedar dan elakkan diri dari si Iman tu. Maksudnya Ustazah sebelum tu setakat dia setakat video call je lah. So dia tak adalah sampai ke katil, ke ranjang. So Ustazah tu selamat lah dia pergi belajar dekat Terengganu. Tapi saya nak tahu juga apa rancangan Iman lepas tu, apa yang dia nak buat lagi dekat Ustazah tu. Harap dia kantoi lah lepas ni, sebab tengok dia macam seronok je buat benda yang sebab dia macam lepas. Orang tak tahu sekarang ni Ustazah tu tak kantoikan dia. Ustazah sebelum ni lah, sebab silap Ustazah yang sebelum ni lah. Setakat ni Iman masih lagi tak kantoi lah dengan segala perbuatan yang dia buat tu. So nak tengok dia kena pula dengan Ustazah ni. Jumpa lagi.